kegagalan rumah tangga bekas isteri kepada pengarah Samsul Yusof iaitu Ira Khazar berkata dia tidak serik untuk berkahwin lagi. Memetik obrolan, Ira berkata dia akan lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Dia akan periksa latar belakang lelaki itu terlebih dahulu. Saya tidak serik untuk berkahwin lagi sebab setiap manusia berbeza. Tak bolehlah kita anggap semua lelaki sama. Cuma sekarang saya akan lebih berhati-hati. Saya akan periksa latar belakang terlebih dahulu. Dulu mungkin saya tidak terlalu pandang perkara itu. Saya anggap kekurangan itu boleh diterima, tetapi sekarang tidak lagi, katanya. Sementara itu, Ira berkata dia mahukan lelaki yang bijak mengawal apa jua situasi ketika berdepan konflik serta bukan dalam kalangan industri hiburan. Lelaki itu mestilah yang bijak, tahu kawal situasi terutama bila ada konflik. Bagi saya itu sangat penting. Dari segi rupa pula cukuplah sekadar sedap mata memandang. Kalau boleh bukan orang industri, nak orang biasa saja tapi masih ada status, katanya.